Wow! Pertama sekali saya ingin katakan, untuk berada di sini pada pukul 9.30 malam selepas 3 hari dan Dewan masih penuh adalah bukti betapa hebatnya persidangan ini. Tahniah kepada semua yang menganjurkan acara ini. Dan saya harus akui, saya sebenarnya meminta untuk menjadi moderator panel ini kerana inilah yang benar-benar memberi semangat kepada kami untuk terus maju. Dan saya ingin secara serius seketika, saya ingin berkongsi sebuah kisah dari Talmud. Ada antara anda yang mungkin tahu kisah ini. Ketika berdiri di sebuah pasar yang sibuk, Rabi Baruchah dari Hozah bertanya kepada Elijah sama ada sesiapa dalam kalangan orang ramai itu yang ditakdirkan ke syurga, ke Syamaim. Elijah pada mulanya berkata tidak, namun apabila dua beradik melintas, Elijah menunjukkan mereka sebagai orang yang dijamin mendapat tempat di akhirat. Rabi Baruchah berlari mendapatkan kedua-dua beradik itu dan bertanya, apakah pekerjaan mereka? Mereka menjawab, kami adalah pelawak. Apabila kami melihat orang yang sedih, kami akan menghiburkan mereka. Dan apabila kami melihat dua orang bergaduh, kami menggunakan jenaka kami untuk mendamaikan mereka. Sekarang, selepas 7 Oktober, semua di sini sangat sedih. Seluruh negara pun bersedih. Kami hampir tidak dapat mempercayai apa yang telah berlaku dan bahawa kami berada di negara berdaulat kami sendiri. Tetapi perkara ini tetap berlaku. Namun begitu, Yohai dan Ami serta orang-orang seperti mereka yang membantu kami melalui semua ini. Jadi, mari kita berikan tepukan gemuruh kepada mereka. Kita akan ke syurga. Kita akan ke syurga, sayang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Bukan sekarang. Belum lagi, sekarang. Oh ya, ada beberapa tempat duduk kosong. Saya cuma nak cakap ada beberapa tempat duduk kosong. Cuma nak tahu, nampak penuh dari sini. Kenapa bila anda berdiri, tempat duduk kosong? Juga orang ini tadi tak tepuk tangan. Kenapa tuan? Tepuklah. Kalau anda lihat bagaimana semua orang. Dah lewat waktu tidur mereka. Ada antara mereka. Ada orang di sini umur 90 tahun. Jadi mari kita tabah. Dengar, mereka berjaya hadiri 3 hari persidangan. Mari kita bersyukur. Ya, baiklah. Mari kita mulakan dengan ini. Ami, awak tahu orang Yahudi telah mengalami tragedi yang sangat dahsyat. Kenapa kita masih boleh ketawa? Itulah cara kita menghadapinya, betul? Kalau begitu, baiklah. Dan kalau kau boleh ketawakan sesuatu, kau boleh menghadapinya. Sebab kita begitu hebat dalam komedi adalah kerana malangnya kita juga hebat dalam tragedi. Tetapi dengan setiap kegelapan akan datang cahaya. Dan kelebihan kita, senjata rahsia kita, ialah mencari cahaya itu. Kita adalah orla-orla goyim, cahaya di antara bangsa-bangsa. Dan kadang-kadang cahaya itu adalah satu jenaka. Ya, sudah tentu. Dan mempunyai jawapan yang lebih baik. Saya bukan tanya awak tentang itu, tapi teruskan. Sebab awak tahu, orang tunggu saat yang sesuai untuk ketawa bila mereka ada keistimewaan ini. Dan orang Yahudi tak pernah ada saat itu. Jadi kami kena ketawa kadang-kadang. Jadi kami dah biasa ketawa pada kekejaman. Dari situlah datangnya humor gelap mereka. Adakah ia lebih baik? Dengan segala hormatnya. Ya, memang lebih baik. Kawan-kawan, mungkin kamu tak faham bahasa Inggeris tadi, tapi itu memang bahasa Inggeris. Saya nak. Boleh tak kita bincang tentang bahasa Inggeris sekejap di sini? Ya. Okey. Sekarang, awak membuat komedi dalam bahasa yang bukan bahasa awak sendiri. Yang saya sendiri tak fasih. Tepat sekali. Dalam bahasa yang awak sendiri tak fasih. Saya selalu beritahu orang, tahu tak, saya tak begitu kelakar dalam bahasa Ibrani. Saya lebih kelakar dalam bahasa Inggeris. Awak jadi sangat kelakar dalam bahasa yang bukan bahasa ibunda awak. Adakah awak lebih kelakar dalam bahasa Inggeris berbanding dalam bahasa Ibrani? Saya sebenarnya tak tahu sebab saya tak dengar. Sebenarnya saya sedar yang orang saya perlukan saya di seluruh dunia. Jadi saya perlu terjemahkan persembahan ini ke dalam bahasa Inggeris supaya boleh buat persembahan untuk semua orang Yahudi, bukan hanya penonton yang bertutur dalam bahasa Ibrani sahaja. Dan juga nilai dolar adalah 3.2 ketika saya mula dulu. Dan ia memang, saya sentiasa impikan untuk lakukan. Tapi impian saya adalah untuk dapatkan dolar. Bila saya mula dapatkan dolar, dolar itu sendiri jatuh merudum. Saya macam, jadi itulah sebabnya. Awak tahu, apa yang menarik tentang kamu berdua ialah kamu berdua sangat kelakar, sangat berjaya sebagai pelawak, tapi sebenarnya kamu mempunyai pendekatan yang sangat berbeza. Awak datang dari sudut macam, mari kita ketawakan para pembenci.
Dan awak pula datang dari sudut macam, mari kita sayangi diri kita sedikit lagi. Ceritakan sedikit tentang maksud saya, tiruan awak memang hebat. Maksud saya, semua orang termasuklah Trump saya rasa pernah retweet awak. Ceritakan sedikit tentang bagaimana apa yang memberi inspirasi kepada awak untuk contohnya menjadi Tucker Carlson sekejap. Awak boleh jawab. Itulah tema persidangan JNS. Telefon berbunyi dalam kalangan penonton. Kita kena ajar mereka di mana Swiss tutup itu. Saya tak sabar nak tengok. Itu tadi Tucker yang telefon. Seseorang dari Mossad. Kenapa mereka bercakap tentang saya di atas pentas? Saya tahu apa yang kamu semua mau. Saya tahu apa yang kamu mahu. Jadi soalan tadi ialah bagaimana saya? Apa yang memberi inspirasi kepada saya tentang Tucker Carlson? Ya, dan Candace Owen serta semua yang lain. Komedi itu seolah-olah menulis sendiri. Tapi apa yang saya ingin katakan ialah komedi adalah alat yang sangat berkesan dalam mendedahkan intipati sesuatu. Boleh kita ambil itu? Tak boleh percaya. 2 kali. Tunggu sekejap. Ya Swiss tutup di sebelah. Itu iPhone, tekan saja itu. Itu saja. Itu dia. Yochai, Kita sedang menyuntikkan tenaga ke dalam JNS, betul tak? Itu untuk awak. Sebenarnya, terima kasih banyak atas apa yang awak lakukan. Terima kasih banyak, saya sangat menghargainya. Awak tak perlu siram, itu plastik. Jadi, komedi ada caranya sendiri untuk mendiamkan pembenci dan telefon bimbit. Tapi, kembali kepada soalan tadi. Komedi. Dalam erti kata lain, ketawa adalah satu bentuk persetujuan. Ya, awak boleh beritahu orang sesuatu sepanjang hari. Tapi kalau awak tunjukkan sesuatu dan mereka ketawa, itu bermakna mereka secara tidak langsung bersetuju dengan awak tentang sesuatu. Kadang-kadang ia hanyalah satu pemerhatian lucu yang kita semua boleh kaitkan. Kita semua rasa dekat dengannya. Dan ia mendedahkan intipati seseorang. Jika seseorang itu berbudi pekerti, awak membesar-besarkan perkara itu melalui tiruan, lawak atau video. Dan ia mendedahkan kebaikan mereka, atau kelucuan mereka, atau keanehan mereka. Jika seseorang itu jahat, suka memanipulasi, berniat buruk, maka menggunakan taktik itu terhadap mereka juga akan mendedahkan sesuatu. Ia menonjolkan sesuatu untuk tatapan semua orang, termasuk penyokong mereka sendiri. Saya terima banyak mesej daripada orang yang kata, awak tahu, saya sebenarnya peminat Tucker. Saya suka Candace, tapi ini memang kelakar. Dan itu memberitahu saya sesuatu, bahawa ada cara yang berkesan untuk menggunakan perkara-perkara ini untuk mendedahkan sifat sebenar dan taktik yang sedang berlaku di depan mata kita. Dengan mereka ini, dan betapa tidak masuk akalnya perkara itu. tidak masuk akal. Memang langsung tidak masuk akal. Saya benar-benar menghargainya dan itu untuk awak. Terima kasih banyak atas apa yang awak Lakukan. Kamu semua sangat murah hati. Saya boleh bercakap bahasa Inggeris. Yohai, awak betul-betul. Apa yang awak cakap? Saya bercakap. Bahasa Inggeris. Yochai, awak merangkumi seluruh sifat lelaki Israel. Awak Sefardi, awak Ashkenazi, awak ini, awak itu. Dan awak telah mengelilingi seluruh dunia. Pada dasarnya, di depan orang ramai, awak tahu tiada siapa akan faham yang awak seorang Yahudi. Sudah tentu tiada simbol. Ya, dari gerai Perancis, ini yang paling kecil kami ada. Jadi saya macam, ya maaf. Awak ada penonton yang pelbagai bila awak berjalan ke merata tempat. Apa situasi paling sukar yang pernah awak alami bila buat komedi di seluruh dunia? Saya tak pasti tentang suka, tapi ada satu detik yang sangat istimewa yang saya alami di Berlin. Ya. Saya ada pengawal peribadi di sana sebab saya menerima ancaman nyawa. Wah. Ya, bukan sebab apa yang saya cakap atau mungkin sebab hakikat yang awak kenal orang. Jadi saya ada pengawal peribadi sebelum persembahan. Dia bawa makanan masuk ke bilik sampai macam itu. Dan dia periksa makanan itu tak beracun. Ya, jadi dia rasa dulu. Perkara macam itu. Macam, ya Tuhan. Perkara yang saya suka, kisah-kisah yang saya tak tahu bahawa antisemitisme boleh pergi sejauh itu. Kisah-kisah yang datuk saya selalu ceritakan kepada kami tentang kebencian terhadap Yahudi pada masa lalu memang sangat menyedihkan. Ia menyedihkan kerana saya hanya mahu menghibur. Tetapi, saya perlu ada pengawal peribadi seperti itu. Hanya untuk fikir, ada orang cuba membunuh anda, sedangkan anda hanya mahu buat orang ketawa. Tepat sekali. Ya. Ini memang menyedihkan. Tapi selepas persembahan itu adalah persembahan yang bagus, saya akan bercakap tentang diri saya. Saya tidak suka bercakap tentang diri saya kerana saya, secara objektif, ia memang sangat bagus. Orang ketawa, suasana pun seronok. Tapi selepas persembahan, kami bersalaman. Saya dan pengawal keselamatan itu, dia seorang yang baik. Dan dia beritahu saya nak beritahu satu rahsia. Saya sebenarnya orang Palestin.
Wah, Dan saya beritahu dia, terima kasih banyak sebab tunggu sampai habis persembahan, baru beritahu saya. Tapi ini adalah tanda keamanan. Ini adalah sesuatu yang baik. ya. Ia dia adalah satu perasaan yang baik untuk tahu bahawa kita boleh bekerjasama. Kita boleh hidup bersama. Ia masih satu cerita yang anda boleh cipta. Anda tahu bahawa seorang lelaki Palestin adalah pengawal peribadi kepada seorang lelaki Israel, seorang Yahudi, yang dilindungi daripada Nazi antisemit di Berlin. Anda tahu. Dan anda adalah Palestin selama ini. Ia menakjubkan. Saya peluk dia, kami ambil suar foto dan saya rasa sangat gembira kerana masa depan boleh jadi lebih cerah. Sudah tentu. Saya masih pergi ke hospital untuk cuci perut saya. Sekadar berjaga-jaga. Tapi untuk lebih selamat, faham kan? Tapi macam, saya percaya yang kita boleh percaya, tapi saya masih nak hidup. Tapi masih ada masa depan. Masih ada masa depan. Selagi ada hospital berdekatan, masih ada masa depan. Sekarang. Saya nak bagi awak satu kejutan dan tengok apa kata penonton. Kedua-dua awak memang dikenali pandai meniru suara dan saya nak tanya, kalau saya boleh minta mereka buat tanpa persediaan. Boleh tak kalau kita buat sesuatu yang sedikit berbeza? Sesi terapi di sini antara Donald Trump dan Bibi Netanyahu, siapa yang berminat? Siapa nak tengok tu? Itu saya tak pasti. Ya, saya tak pernah sangka awak akan jadi saya, sayang. Saya dah buat. Sayang, Awak kena buat Bibi. Dan apa kita semua tahu yang Army boleh buat Trump. Kita semua tahu itu. Sila mainkan muzik YMCA. Baiklah, mari kita mulakan. kita perlu duduk lebih rapat. Kemudian kita perlukan macam sepasang yang... Terapi pasangan. Terapi pasangan. Baiklah. Bukan sekarang, sayang. Langsung tidak. Baiklah, terima kasih Presiden Trump, Perdana Menteri Netanyahu, terima kasih kerana datang. Ia adalah minggu yang sukar. Ini memang minggu yang sangat sukar. Dan kami ingin... Saya ingat terapi hanya untuk Demokrat. Maafkan saya. Wait. Liberal lembut yang bangun. Itu yang saya fikirkan. Tapi saya kata, kita boleh lakukannya jika awak mahu. Saya rasa kita akan lakukannya. Ia adalah minggu yang sukar dan masa depan kerjasama Amerika-Israel benar-benar bergantung pada hubungan ini sekarang. Jadi pertama sekali, saya sangat bersyukur kerana kamu berdua memutuskan untuk datang ke sini. Itu adalah langkah pertama. Dan bahawa kamu memutuskan untuk meluahkan perbezaan pendapat kamu. Mari kita cari jalan untuk cuba membaiki hubungan yang dahulunya indah ini. Jadi, Presiden Trump, jika saya boleh memanggil anda Donald, bagaimana perasaan anda sekarang? Awak tahu, saya tidak gembira. Saya tidak gembira. Awak tahu, pada mulanya, saya dan Bips, kami bermula dengan begitu membara. Saya tahu. Ia sangat hangat dan penuh semangat. Ia menakjubkan. Ia hebat. Kami akan bersalaman. Dia akan biarkan saya goyangkan tangannya ke depan dan ke belakang. Ia sesuatu yang indah. Ia sesuatu yang indah. Kami lakukan banyak perkara hebat bersama pada mulanya. Seperti banyak hubungan lain, ia lebih kepada perasaan tergila-gila. Awak tahu, dia nampak kaca. Dan saya pun nampak kaca. Ia memang hangat. Dengan tangan ini, saya jamin tiada masalah. Kami keluar untuk cari duit. Kami lakukan semua perkara hebat ini. Saya pindahkan kedutaan. Dia, Bibi selalu cakap pada saya sepanjang hubungan kami. Saya nak pindah, saya nak pindah, saya nak pindah. Saya pun kata, okey sayang, dengar sini. Kita akan pindah. Saya janji. Dan saya buat. Pindahkan kedutaan ke Baitul Maqdis. Saya nak bina satu lagi dekat Kotel. Kami ada semua rancangan ini. Saya ada Jerry. Saya jadikan anak perempuan saya seorang Yahudi untuk awak. Saya buat semua itu. Dan Donald, bila awak rasa keadaan mula berubah? Sebenarnya, awak tahu tak, saya ada semua anak-anak lain dalam gabungan ini, okey? Dan saya cuba pujuk mereka. Dan saya selalu cakap dengan Bips. Saya kata, tengok, mereka ni macam budak-budak kecil. Mereka ni woke, kan? Mereka gila. Mereka kurang upaya sikit. Keperluan khas, gabungan. Dan kita kena bincang pasal mereka. Kita kena buat macam tu. Tapi saya rasa saya dah banyak berkorban. Dan saya rasa saya harap sedikit apa orang panggil hakarat hatof. Saya rasa kita perlukan sedikit hakarat hatof. Saya dah buat lebih banyak daripada mana-mana presiden untuk negara ini. Dan saya nak dihormati. Dan saya nak awak buatkan saya sandwich. Perdana Menteri Netanyahu, saya boleh panggil awak Bibi? Adakah awak rasa awak tidak cukup dihargai? Bagaimana perasaan awak sekarang apabila dengar Donald bercakap tentang masalahnya dengan awak? Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua yang hadir di sini malam ini atas persembahan stand-up ini.
Lelaki ini di sini, walaupun dengan semua konflik yang kami hadapi bersama, tetap merupakan sahabat terbaik Israel sepanjang masa. Tetapi dia perlu ingat bahawa hakikatnya, 3 kali orang cuba menembaknya tidak membunuhnya. Mereka tidak membunuhnya kerana dia bekerjasama dengan bangsa pilihan. 3 kali mereka menembaknya dengan kepala terbesar yang pernah dimiliki Amerika. Bukan sahaja besar, malah berwarna merah jambu dan kuning besar. Ia adalah kepala besar pisang tumbuk. Dan mereka terlepas tembak kepalanya. Kerana Tuhan bersama kita, dia perlu tahu. Jadi Tuhan selamatkan dia kerana Israel. Awak fikir begitu, Perdana Menteri? Jika awak ada penjelasan lain, bagaimana Kennedy boleh ditembak dalam kereta yang sedang bergerak? Dan orang ini dengan kepala besar itu hanya menindik telinganya sekali sahaja. Saya ada kepala besar sebab otak saya besar. Sebab itu otak saya besar. Saya ada otak terbaik, seorang genius yang sangat stabil. Dan saya rasa Tuhan bekerja untuk orang Yahudi, tapi dia juga bekerja untuk saya. Saya bercakap dengan Tuhan. Kami berbincang tentang perkara itu. Betul. Dan kami berbincang tentang perkara itu. Dan, Bibi, adakah awak rasa sekarang dia agak bermusuhan dengan awak? Sudah tentu. Dan saya beritahu awak, satu-satunya perkara yang saya benar-benar hargai ialah jika awak berhenti memanggil saya gila. Awak sendiri tak tahu betapa ia sangat menyinggung perasaan bila seseorang seperti dia memanggil awak gila. Adakah itu menyakitkan hati awak? Ya. Untuk panggil mereka gila, itu satu pujian sayang. Saya suka orang gila. Saya suka psikopat. Betul ke? Gila. Kalau tak, awak akan jadi sangat membosankan. Tak ada yang lebih teruk daripada membosankan. Saya memang maksudkannya sebagai pujian sayang. Apa yang awak cakapkan ni? Jadi mungkin masalah di sini ialah perbezaan budaya dalam cara berkomunikasi. Ya, komunikasi dia memang hamba. Dia cakap apa yang dia fikir dan saya pula cakap apa yang saya tak fikir. Mungkin itu masalahnya. Kita kena mula bercakap dengan jujur dan cakap apa yang kita fikir. Awak tahu, saya mabuk dan tweet waktu malam. Esoknya saya tweet benda lain pula. Awak boleh buat macam tu. Kenapa awak tak buat? Guna lebih banyak huruf besar. Ia satu perkara yang indah. Awak faham? Saya rasa kita kena buat perjanjian dengan Iran. Dan saya mungkin akan hapuskan Iran. Kita tengok macam mana perasaan saya esok pagi. Kalau saya lapar, saya akan buat. Awak faham? Iran adalah projek saya selama bertahun-tahun. Iran, saya yang cakap pasal itu. Dia ambil semua kredit dan saya bagi pada dia. Saya buka peluang untuk dia bom negara itu. Tidak. Awak kata tanpa Amerika. Tanpa Israel, awak tahu, Mossad meletupkan Zakar di sebelah dunia yang lain. Mereka bercakap tentang pager kan? Awak bercakap tentang pager? Juga, baiklah. Nak beritahu, orang Yahudi dah lama berkhatan. Awak ada pengalaman buat benda tu memang sangat mengagumkan. Itulah yang kami katakan. Hello? Saya buat untuk cucu-cucu saya. Ia adalah satu simca yang indah. Kami ada bagel dan logs. Memang tak dapat dipercayai. Dengar sini. Lain kali kalau awak letupkan bangunan, biar saya bina semula Trump Tower. Boleh ke kita buat macam tu? Kita boleh buat macam tu. Kita boleh buat, awak tahu tak? Saya rasa kita sedang berbaik semula sekarang. Bromance dah kembali, tuan-tuan dan puan-puan. Jom kita mulakan. Saya Israel Chai, jadikan Amerika hebat. Jom kita buat. Jom kita mulakan. Jom. Okey? 1, 2. Dengan tangan ini saya jamin tiada masalah. 3, 2, 1. Sayang, dia memang bintang. Oh, hayalan, tak apa. Mungkin awak patut biarkan dia menang. Mungkin kita patut fikirkan. Sekarang saya tak gembira. Dia baru saja kalahkan saya dalam gusti lengan. Tiada lagi pembiayaan. Lupakan saja. Satu perkara terakhir. Ya, kita akan bincangkan ini sebelum kita benarkan orang-orang baik ini. Ya, Tuan. Dia sedang bercakap dengan isterinya. Ya, Tuan. Ya. Melania tak pernah telefon saya macam ni. Ya. Itu, ya Tuan. Sekejap. 5 tahun lagi. Ya, Tuan. Ya. 2 lagi. Ya. Okey. Jadi awak tahu tak macam mana awak boleh kekal berkuasa begitu lama? Saya perlukan penggal ketiga. Boleh tak awak tolong saya dengan itu? Awak cuma perlu cakap yang awak satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. Okey. Dan kemudian 20 tahun. Amerika Syarikat adalah satu-satunya demokrasi di Timur Tengah. 4 tahun lagi, saya faham. Sebelum kita berpisah dan biarkan orang-orang baik ini pergi makan sesuatu, mereka sudah berlapar selama 11 jam. Jangan tahan orang Yahudi terlalu lama. Dan nikmatilah segelas wine untuk, Anda tahu, melepaskan tekanan. Saya mahu kita akhiri sesi terapi ini dengan sesuatu yang positif. Satu perkara yang Anda sayangi tentang satu sama lain. Mari kita akhiri dengan suasana yang positif. Anda tahu, saya suka kerana Bibi sayangkan saya. Saya betul-betul menghargainya. Dan saya benar-benar suka perkara itu kerana tiada apa yang saya lebih suka selain orang yang menyayangi saya.
Dan Bibi sentiasa menyayangi saya. Saya sangat suka perkara itu. Jadi saya sayang awak. Yohai Bibi. Bibi, satu perkara yang kamu suka tentang Donald. Saya sentiasa menghargai orang yang langsung tidak sedar diri. Dan tiada contoh yang lebih baik daripada kamu di dunia ini. Tentang siapa yang kamu maksudkan? Baiklah, terima kasih banyak kerana membuktikan maksud saya. Saya rasa kita boleh bekerjasama dengan itu. Jadi, mari kita berpelukan. Dan mari kita setuju bahawa kita mempunyai masa depan yang indah bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini akan ke syurga.